zone test ke? Walau look at the view guys. Inilah ciptaan Yang Maha Esa, yang memang ciptaan agung, yang memang tak ada manusia boleh buat benda ni. Tengok view tu, betapa indah, betapa cantiknya ciptaan Tuhan. Bila kau keluar jalan menghayati, kau explore alam lah, masa mudah dia. Kau tengok dunia, kau tengok alam, mesti kau akan terfikir lah, mesti kau akan terdetik, siapa yang buat benda ni? Siapa yang menciptakan benda ni semua? Tak ada manusia yang boleh. Percaya cakap aku. Percaya, even orang terkaya dunia, paling terkaya kat dunia pun takkan boleh create benda yang memang bukan ciptaan manusia. Manusia of course kita tengok dia boleh buat kereta, boleh buat terbang kan. So benda tu pun ilham daripada Tuhan juga sebenarnya. So aku nak ajak lah kawan-kawan kita semua beramai-ramai, cubalah orang kata apa, bertafakur. Tiba macam ustaz pula. Cubalah ambil masa korang untuk menikmati alam ni, dan untuk korang mengagumi kebesaran Yang Maha Esa, ciptaan Tuhan ni kan. Even kau tak tengok jauh lah, kau tengok diri kau sendiri je. Kau tengok dalam badan kau tu ada apa. Aku kadang-kadang terfikir tak, manusia memang takkan boleh cipta benda yang memang too kompleks. Memang tak tahu dia. Aku tak boleh fikir sampai that level. Tuhan sampai sehalus, sampai sedetail itu Tuhan cipta kita. Dalam darah, vessel blood, ada lagi benda. Kau bayang kan, sekecil-kecil makhluk sampailah sebesar-besar makhluk tu Tuhan yang ciptakan, bukan manusia. Bagi geng-geng etis ni aku tak faham sebenarnya. Dia mesti nak meragui yang ada Tuhan yang menciptakan kita semua, menciptakan semua benda ni lah. So sudah sampai Genting Highlands, sudah masuk. Rasa sejuk-sejuk. Wife aku tengah betulkan helmet dia. Dia kena slow and steady je. Ada orang camping ke situ? Wow, Audi, Ferrari, Supra bhai. Gila lah, aku nak dapat sebiji aku punya. Dalam dunia tak dapat, insyaAllah lah dalam syurga dapat. Yang penting kena make sure masuk syurga dulu lah. Aduh, insyaAllah aku doakan kepada buat diri aku sendiri, family aku, dan juga korang, viewers aku yang still tengok sampai sini video aku, yang mana kau tengah memang menonton video aku daripada awal ni sampai lah ujung aku borak-borak ni. Kau still layan aku doakan korang, kita sama-sama lah masuki syurga insyaAllah tahun nanti. Make sure jaga solat, jangan tinggal solat awal waktu. Rajin-rajin kan pergi solat berjemaah. Pesan ringkas ni untuk diri aku sendiri juga untuk bukan aku nak suruh korang pergi, aku sendiri pun kena muhasabah diri sendiri. Sejuk. Sampai glove Tai Chi aku ni, Urban Air daripada Tai Chi ni pun aku dapat rasa dia punya kesejukan tu. Yamaha seronok bawa touring. Siap ada box lagi. Ninja siapa sadai tu? Wah, pakcik tu camping kat situ ke tu? Lain macam. Menung-menung sejuk. Tengah lalu bang. Aku rasa kena buka ini filter lah. Aku rasa memang kena buka mat. Sebab alright, aku dah buka ini filter. Sekarang nak masuk dalam poket pula. Cabaran. Alamak, aku terpaksa pegang lagi. Siap lah, timing tak ngam. Ini filter masih ada di tangan aku. First time ZX aku naik Genting bawa pilihan. Itu aku pernah bawa ZX aku naik sekali, tapi tanpa pilihan lah. Tapi ni ada pilihan, macam lain macam sikit rasa dia. Wah, aku sabar tutup
tolak aku Mat. Itu yang aku rasa pressure tu. Sebaik tak banyak kereta ini. Wah, geng-geng apa ni? Geng-geng wire. Wah, steady bang. Naik motor tu je bang. Memang mantap. Okay, kita naik bukit. Naik aku seronok, turun aku tak seronok sangat. Sebab nak kena tekan brake, nak kena jaga brake, nak kena jaga handling. Dan lagi bila aku bawa bila ni, berat dia dekat belakang tau. So bila turun tu, daripada berat belakang tu, dia akan buat korang punya depan tu wake tu lagi berat. So kena perlu betul-betul jaga lah. Lagi motor ferry ni kan dia punya handling kan lain macam sikit. Kalau tak biasa memang senang babas lah. Tengok macam video ni, aku tengok video siapa ni, Fast Channel. Dia bawa motor, apa, motor Aiman CBR 600. Member tak biasa bawa motor fairing ha. Ambil kau tergolek. Sebenarnya tak ada apa-apa. Nak pusing tu je, nak turn tu je, dia tergolek ha. So nampak lah kat situ, kalau korang tak biasa bawa motor fairing tu ha, dia akan jadi macam tu lah. Sebab dia punya cornering radius tu lain sikit daripada motor naked. Motor kapcai, motor biasa kan lain. Sebab motor fairing kan menunduk sikit. So dia punya handling ni lebih kecil radius dia. Tak macam naked kan. Kalau naked kau pusing sikit lah, dia macam boleh full U-turn terus kan ha. Okay, pressure Mat. Tengok sikit siapa ada kat Zeus depan tu. Ramai Mat kat Zeus. Ada event ke apa diorang ni? Ya Allah, ramai nak mampus. Ya Allah, korang buat apa sekarang ramai ni? Bapak ramai. Aku dah tadi pegang ni filter bai. Bai, lain macam bai. First time bai aku buat macam ni. Bahaya. Oh, dah right ni. Sudah sampai. Alright, lega. Dapat simpan ni filter tu, lega sikit. Kasap mat aku. Meter kiri. Oh, alhamdulillah dapat naik. Akhirnya pukul 10.30 sampai. Kali ni aku tak tahu parking motor dia kat mana. Okay guys, aku rasa sampai sini video aku kali ni. Aku harap korang enjoy. Kalau korang enjoy, macam korang tekan like, share, dan subscribe channel aku sampai. Yeah, till next time. Ciao.